menyebabkan prestasi. Yang berusaha Puan Hamidah binti Osman menolong kanan pentadbiran. Selamat pagi semua. Hidayahnya, kami dapat berhimpun dan mengumpul pada pagi indah ini untuk menyambut sambutan Hari Guru. Saya sebagai Ketua Murid ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru sekolah menengah perasaan Taman Kepada guru-guru untuk bersama-sama menyelesaikan 8 perkara yang menjadi isu dan mesti ditangani, iaitu isu keciciran, reformasi sekolah, melalui pengetahuan, kemahiran dan pembukaan daripada murid kita. Tema Hari Guru tahun ini iaitu Guru Pemacu Informasi Pendidikan. Cili vẫn trông cik ni ni weh. Entah lah orang macam ni. Dulu buat karate. Ikut. Oh alah. Luman. Jadi aku rindu. Aku rindu yang Wadah. Aku tengok kau jadi performer sekarang. Kau bahagia ke jadi pembaru? Ada tu aku menangis besar dapat penghargaan, tapi tak tahu pasal ada budak-budak ini. Ada siapa yang macam terkasih kat aku. Balik-balik pun Hendon is perceraian. Tak bahagia lah aku kan. Aku nak ribut. Allah. Pendapat memang banyak, tapi orang besar, tapi saya rindu suara cikgu kan tak faham lah. Dulu kalau ada student tak faham topik, kita rasa macam hero tu dapat tolong. Lain macam lah. Macam tak semua lagi. Apa aku selain kan? Memang buat sangat senang. Saya dulu dah buat kita pun kita adalah sama-sama. Tapi sekarang, aku naik atas table, aku nak pergi. So, ada jalan sini tu. Tapi walau apa pertunjukan sekarang, tapi jangan lupa saya. Dewa ni, aku dah hilang. Video pada gambar. Seterusnya, anugerah guru. Oh, tu cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya beberapa soalan. Boleh. Okey cikgu, saya tanya apa tema cikgu pada hari ini cikgu? Okey, cikgu rasa tema cikgu dah cukup jelas hari ni. Cikgu dia apa? Polis. Polis. Okey, kalau cikgu bukan guru, cikgu akan jadi polis. Okey, okey, soalan lain? Soalan lain adalah cikgu ajar subjek apa ya? Okey, cikgu ajar bahasa Melayu untuk tingkatan 1 dan 2.
Oh, okey. Soalan terakhir saya. Okey. Harapan cikgu apa cikgu? Okey, harapan cikgu dekat semua murid SMK Taman Kosas, selamat maju jaya, belajar elok-elok. Kita jumpa lagi nanti. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan pada cikgu? Boleh. Okey cikgu, apakah tema cikgu hari ini sebab nampak menarik lah cikgu? Okey, sebenarnya saya hari ni gitaris. Saya bukan rockers. Kita selalunya nyanyi lah, tapi saya gitaris je, main gitar. Memang apa kata rare lah cikgu punya itu cikgu. Bukan entahlah, saya tak tahu kenapa lain tak ada yang macam saya. Saya dah ajak dia orang nak pakai sama-sama macam nak buat band lah. Ya betul. Tapi tak mendapat sambutan. Tak apalah cikgu ya. Ya. Okey, lepas tu kenapa cikgu punya tema ni sebenarnya? Dia macam kena dengan jiwa lah. Wah, Saya hari ni bukan guru. Selalunya pun rasa macam bukan guru pun. Tapi sebab kerja kan, kita kerja je lah. Faham ya? Okey cikgu, soalan terakhir saya. Apakah perasaan cikgu pada hari ini? Gembira ke macam mana? Gembira lah sebab murid-murid semua datang bagi hadiah semua. Walaupun kita tak mengharapkan apa-apa daripada murid, tapi bila kita dapat tu kita happy. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tanya cikgu beberapa soalan? Boleh, tak ada masalah. Saya nak tanya cikgu, apa tema cikgu pada hari ini ya? Oh, tema saya pada hari ini ialah wakil rakyat. Wah, Ya. lain je cikgu. Betul. Boleh tak saya tanya, kenapa cikgu pilih wakil rakyat cikgu? Wakil rakyat ni untuk tujuannya kita nak membantu rakyat, terutamanya kalau rakyat ada masalah, insyaAllah saya akan berikan semangat yang terbaik ataupun saya akan cuba membantu yang terbaik untuk menyelesaikan atau memurahkan masalah mereka. Oh, betul-betul menginspirasi betul cikgu? Ya, insyaAllah. Soalan terakhir saya, apa perasaan cikgu pada hari ini? Gembira ke macam mana? Oh, saya sangat gembira pada hari ini dan saya rasa berbangga dengan apa juga yang saya buat penampilan pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Konnichiwa kepada semua warga SMK Taman Kosas. Kami berada dengan teacher Wani sekarang ni. Alright teacher, kenapa teacher pilih kostum ni? Sebab saya adalah seorang yang pelik. Jawapan yang munasabah. Okey, adakah ini cita-cita cikgu sebelum menjadi cikgu? Ya, saya nak jadi seorang cosplayer. Aku saya jadi cikgu. Keputusan yang bagus. Kalau siapa cikgu, tiada kami. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh? Okey cikgu, pertama sekali, apakah tema pakaian cikgu pada hari ini? Macam Okey, seperti yang awak boleh nampak lah, saya berlab coat. Okey, saya berstetoskop. Okey, dalam ni sebenarnya ada model buah pinggang. Cuba ambil. Oh, ya. Oh, wah, besarnya. Cuba pusing. Okey, tu bahagian ke bawahkan dia. Okey, ni saluran kencing dia ni. Terbalik ni, awak bukan terbalik. Ini ya. Maaf, Lagi, saya bukan. lagi. Pusing lagi. Kalau awak tengok ni buah pinggang Nampak kiri sangat ke? bukan belajar bio ya. Okey, ni buah pinggang kiri ke buah pinggang kanan ni? Kameraman? Awak rasa ini buah pinggang mana? Kiri ke kanan? Okey, ni buah pinggang Kiri ya, kiri. Okay, jadi kalau ikutkan pakaian saya, profession saya ialah doktor. Okey, lebih pakar kepada bahagian buah pinggang. Okey, organ buah pinggang lah. Okey, apa tadi? Soalan lagi? Okey, soalan terakhir saya adalah Okey. apakah respon cikgu jika ada pelajar yang tak hormat cikgu? Apakah respon cikgu? Okey. Kalau dulu jaranglah kita nak jumpa murid-murid yang agak berani untuk kurang ajar dengan guru, tapi sekarang mungkin peredaran ataupun keadaan semasa, keadaan persekitaran menjadikan murid-murid lebih berani untuk tidak hormat guru lah. Okey, jadi apa yang biasa cikgu buat, kita nasihat, kita bersabar. Okey, sebab dia orang ni mungkin tak tahu apa yang dia buat tu salah sebenarnya. Jadi kita sebagai orang yang lebih tua, okey, orang yang lebih berpengalaman, kena nasihat dan bagi teguran supaya murid tadi ubah. Sebenarnya tadi tu main-main je. Kepada semua guru saya ucapkan selamat hari guru dan semoga teruskan berkhidmat sebagai guru kerana tanpa anda siapalah nak ajar anak-anak murid ni. Tak ada orang nak ajar mereka. Kita je yang sanggup ajar. Saya sebagai wakil murid SMK Taman Kosas ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru-guru SMK Taman Kosas. Terima kasih cikgu.
Saya tak cakap panjang ya. Saya ingin mengucapkan semoga cikgu-cikgu semakin baik. Tak ada marah-marah. Tak siap kerja, tolong nasihat saya tapi jangan pukul saya cikgu. Terima kasih. Saya pula nak mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih telah mengajar kami. Sepanjang saya mengajar dengan cikgu, saya rasa gembira dan saya rasa saya menjadi lebih baik. Ya, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. I love you all. Pada Hari Guru yang diadakan pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SMK Taman Kosan. Semoga guru diberikan kesihatan yang baik dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu atas ajaran yang diberikan kepada kami.